sendi-sendi kita rasa tak selesa sangat. Nak berjalan, duduk pun tak selesa, solat pun tak selesa. Jadi rasa sakit lah sampai tahap mungkin tak boleh lipat kan, tidur pun tak lena, rasa macam tersiksa dalam tubuh sendiri. Jadi saya akan share apa yang anda boleh makan untuk kesihatan sendi. Tak kira lah perempuan ataupun lelaki, sama je. Zat-zat ni sama. Kita makan nasi, lelaki makan nasi, perempuan makan nasi. Betul tak? Okay, jadi kalau belum lagi follow saya, subscribe, saya nak minta untuk klik follow, subscribe, komen dekat bawah sendi sihat. Komen dekat bawah sendi sihat. Dan kalau tengok daripada TikTok, saya nak minta untuk gunakan semua butang belah kiri ni kan, support saya. Boleh like, boleh repost, boleh komen juga. Baik, so apa nak makan? Apa nak makan untuk sendi yang sihat? Okay, pertama sekali ingat omega 3 tinggi EPA. Yang tinggi EPA the best dalam market. Saya ada supply, jangan bimbang. Dibantu untuk anti radang, sakit-sakit sendi kan. Dibantu untuk bekak-bekak sendi, dibantu untuk mudahkan pergerakan sendi, dibantu untuk lancar siapa yang dah ada cecair yang dah kering tu kan, bantu untuk kelancaran. Kedua ialah kita panggil kalsium. Kalsium, apa bagusnya kalsium? Kalsium ni sebenarnya selain pada dibuat tulang, penting juga buat tulang. Sendi pun ada tulang kan. Siapkan tulang, tambah tulang, lepas tu tumpatkan tulang tu supaya tak melopong, tak jadi rapuh. Dia pun diperlukan oleh otot-otot yang memegang sendi tu. Kalsium sangat penting. Tapi ramai orang tak nak minum susu, malas minum susu. Jadi tak payah minum susu sebab susu ada gula kan, ada lemak. So kenapa tak ambil dah bentuk suplemen? Tak mahal pun kan, tak mahal sangat pun compare dengan susu pun kan, banyak kalau ikutkan sebulan nak makan kan. Lepas tu dah leceh lah kan, kena sejuk dan sebagainya. Okay, dan yang ketiga saya cadangkan untuk sendi ni kan, amalkan juga kita panggil B complex. 8 jenis vitamin B dalam sebahagian tu, 3 ataupun 4 daripada vitamin B dalam tu sangat bagus untuk kelancaran sendi. Kalau sakit-sakit, bagus untuk tahan sakit. Bagus untuk melindungi sel-sel saraf kita. Okay, dan last sekali kalau you ada bajet yang sedikit besar, amal polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia antioksidan lah. Dia lawan lah semua benda yang makin menua, degrade, yang makin kurang berfungsi. Dia akan bantu untuk maintain sel tu, bantu untuk kuatkan, sihatkan, mudahkan balik sel tu. Jadi kita akan rasa macam muda balik, insyaAllah, sendi-sendi kita. Jadi so macam mana nak pilih tu kan, confused juga kan. Jadi saya ni ada kat YouTube, saya ada kat TikTok. Jadi insyaAllah saya boleh bantu. Boleh dapatkan daripada link bio saya dan juga daripada klik link dekat description saya. So kita bincang mana yang sesuai. Dan yang penting sekali, saya akan ajar teknik pengambilan yang berkesan selepas produk sampai ke tangan anda. Assalamualaikum.